Waalaikumsalam. Abang apa khabar? ChatGPT bagi tahu saya bagaimana saya nak merahsiakan daripada isteri saya jika saya seorang Batman. Wow, abang biar betul. Ini agak mencabar sebenarnya. Mustahil. Bukan mudah untuk abang menyembunyikan identiti abang sebagai seorang Batman jika abang sudah beristeri. Ianya hampir mustahil. Walau bagaimanapun, ia tetap dapat dilakukan jika ada kesungguhan. Jom saya bagi tahu caranya kalau abang Batman. Abang perlukan strategi yang padu dan mantap untuk rahsiakan identiti abang, terutamanya jika abang sudah beristeri. Ini yang perlu abang lakukan jika abang tidak mahu isteri abang tahu. Menjadi seorang Batman sememangnya bukan mudah, terutamanya apabila abang mempunyai seorang isteri yang penyayang, tetapi ingin tahu segala-galanya tentang kehidupan abang. Pertama sekali, abang mesti memastikan segala peralatan Batman seperti kostum, bat gadget dan bat signal tidak kelihatan di rumah. Bayangkan jika abang lupa dan kostum Batman tergantung di ruang tamu seperti tuala basah. Sudah tentu isteri akan mula membuat spekulasi. Abang juga perlu berhati-hati dengan aktiviti malam. Setiap kali perlu keluar membantas jenayah, abang boleh memberi alasan yang munasabah seperti kerja overtime, mengambil stok makanan ringan atau projek rahsia syarikat. Jangan sesekali berkata, abang tengah bertarung dengan Joker kerana ia terlalu mencurigakan. Selain itu, gaya hidup abang sebagai Batman perlu disesuaikan. Latihan seni mempertahankan diri atau aktiviti fizikal yang ekstrim harus diberi alasan seperti kelas self-defense atau hobi sukan, supaya isteri tidak pelik apabila melihat abang pandai menendang dan menumbuk. Semua teknologi rahsia juga perlu digunakan dengan bijak. Pesan gadget dari luar negara dengan nama lain dan elakkan penggunaan bat phone di ruang tamu kerana isteri mungkin ternampak dan mula bertanya. Abang juga boleh mengalihkan perhatian isteri dengan menunjukkan bahawa abang sibuk dengan hobi atau aktiviti lain seperti membaca buku, bermain permainan video atau kerja freelance. Sekali-sekala, bawa isteri berjalan-jalan di pasar malam untuk mengukuhkan persepsi bahawa abang hanyalah seorang lelaki biasa-biasa yang kadang-kadang pulang lewat. Yang paling penting, jika isteri mula curiga, jangan overreact. Jawablah dengan tenang, kerja je sayang, boring pun ada, tanpa drama berlebihan. Abang boleh juga sesekali berlatih di rumah sambil memakai topeng Batman untuk menyiapkan diri. Tetapi pada masa yang sama, melakukan kerja rumah supaya isteri nampak abang normal. Ini dipanggil sebagai strategi normalisasi. Contohnya, abang boleh je pakai topeng Batman semasa mencuci pinggan, mengemop lantai atau buat kerja-kerja kat rumah. Kalau isteri tanya, bagi tahu je topeng Batman tu kawan punya. Bagi tahu isteri kawan abang tu minat Batman. Bagi tahu je lah isteri, abang saja je nak try topeng Batman kawan punya tu. Kalau isteri abang tanya siapa nama kawan abang tu, pandai-pandailah abang jawab. Lepas tu, alihkan perhatian isteri abang kepada benda lain seperti tanya dia pasal kerja dia kat pejabat. Ini kita panggil sebagai strategi mengalih perhatian. Dengan langkah-langkah ini, abang boleh kekal sebagai seorang superhero yang melindungi bandar, tetapi isteri tetap menyayangi abang tanpa mengetahui rahsia besar itu. Menjadi Batman dan suami sekaligus memang cabaran besar, tetapi dengan strategi yang tepat, sedikit kreativiti dan sentuhan lawa, semuanya boleh dijalankan dengan harmoni. Siapa sangka menjadi pahlawan rahsia juga boleh menjadi satu seni dalam rumah tangga. Abang ada terfikir tak? Kalau abang seorang Batman, tidak mustahil isteri abang juga adalah seorang superhero. Mungkin isteri abang seorang Catwoman. Abang nak tak saya buat analisa bagaimana abang boleh tahu sama ada isteri abang seorang Catwoman atau tidak? Kalau nak, bagi tahu ya. Kita boleh buka topik perbincangan baru.